Keluang. Makhluk misteri malam. Tahukah anda, haiwan kecil ini membawa pelbagai virus berbahaya. Tapi, mereka tak pernah sakit. Ini bukan filem fiksyen. Ini realiti sains membingungkan. Rahsia mereka terletak pada dua perkara unik, penerbangan dan sistem imun luar biasa. Bayangkan, semasa terbang, suhu badan keluang melonjak tinggi, mencecah demam panas manusia. Biasanya, demam melemahkan kita. Tapi bagi keluang, ia perisai. Suhu tinggi ini jadi latihan berterusan untuk sel-sel mereka, menjadikannya lebih kuat lawan virus. Tapi itu cuma separuh cerita. Kunci utama adalah interferen. Interferen ini berfungsi sebagai penggerak awal. Ia sentiasa aktif, siap sedia bertindak. Pada manusia, interferen aktif berterusan boleh sebab keradangan dan kerosakan. Tapi keluang, mereka ada cara unik mengawal. Ini membolehkan mereka hidup bersama virus tanpa berlebihan. Mereka jadi tuan rumah sempurna. Virus membiak tanpa rosak keluang. Fenomena ini bukan keajaiban alam. Ia pegang kunci masa depan perubatan. Memahami keluang bantu kita cipta ubat dan rawatan baru untuk virus, penyakit manusia. Jadi, kali seterusnya anda lihat keluang berterbangan, ingatlah, mereka bukan hanya penghuni gua, tapi juga harapan bagi sains.